Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi, petang dan juga malam. uh, Sama saya Syafiq. Saya Adam. Hey guys. Okay, so kita kembali lagi di Studio Senja. itu memang kita orang punya kita orang punya lagu lah. Okay, so hari ni kita bersama ada guest dua orang. Dua orang guest Yang pertama. mungkin yang semua orang pun tak tahu siapa kan. So untuk hari ni macam mana guys kita punya perjalanan, sebab kita pun tak tahu guest ni dari mana. Mungkin tetamu pun tak tahu sebenarnya guest Betul. dari mana. Betul. Sebabnya selama ni kita tengok kat Instagram ke apa, tak ada muka. Betul. Siapa ni? Asyik tutup ke kan? Aduh. Tapi dia selalu update. Dia ada dekat mana-mana je dekat yang kita Oh. pergi. Ya, Event betul. yang kita pergi. Oh, sangat misteri lah. Sangat misterius. nak So- tahu tak siapa kan? Macam mana kita nak tahu? Nak tahu tak? Nak tahu tak siapa? So tak apa, kita perkenalkan dulu dua guest. So boleh perkenalkan diri, mungkin daripada kanan dulu. Siapakah anda? Saya Junior start dulu. saya Aiman Idham. Saya dari UiTM 6 sana. Saya bukan Sadaki. Okay? Saya bukan Sadaki. Saya Tahu ya, dah bagi tahu. bukan. Tapi kau budak studio kita orang kan? Studio sama yang korang lah. Tapi kalau untuk yang kena dengan tema podcast hari ni, episod hari ni, saya juga sebagai masa wakil universiti Gila. Kita studio Ada dulu. masa in the house. untuk UiTM Sri Sanda. Oh, kira dari bash. Dari Bash Armada. Shout out to Armada. Shout out to Armada Studios. And okay, siapakah? Okay, Kiri. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Asri. Muhammad Saya Asri. selaku founder Sadaki Studio. Wow. Big reveal. Yang ni lah gambar yang selalu ada jadi peneman. Ingat ke Agumon tu betul-betul hidup? Oh, tapi Sadaki Studio tu sebenarnya ni admin Agumon. So, ni bos dia lah. Oh. Saya kerja dia lah. Saya intern. Kita boleh panggil. Boleh panggil Asri. Oh, boleh panggil Asri. So So memang guest ni memang eksklusif ni untuk podcast. Betul. kiranya ini adalah first reveal lah kan? First Untuk memang social media punya live ni. Ya, betul. Wow. So apa yang membuatkan boleh nak reveal dekat studio Oh. kerja ni? Saya rasa mungkin tahun baru kot kan. Oh. Tahun baru. 26. So, boleh lah kot. Guys, kau tahu tak ni maksud dia apa? Kenapa? Dah setahun lah podcast kita ni. Dia yang bawa pikal lain. Dia pula yang ambil. Last episode kita tahun lepas. Oh ya betul. Lepas. Okay. So, Dah setahun lah. Kita buat design pun dah setahun dah ni. dah setahun lah kita ni. Kelakar Adam. Sorry ya. Selamat. Kita back kepada apa? So daripada Sadaki kita ada Agumon dan juga Asri. Yang ceritakan sedikit like latar Background. belakang. Oh, latar belakang Background. saya. Okey, latar belakang saya jauh lah. Saya rasa ada juga daripada kalangan ni dak diploma. Saya. Kan? So saya start architecture ni daripada diploma 3 tahun dekat universiti dirahsiakan. Dirahsiakan, Swasta lah. Swasta, Okey. si. Lepas tu kerja setahun. Lepas tu sama pula nak settlekan. Yelah diploma ni ingatkan dah settle. Rupanya ada part 1 pula. Oh. So kena settle jugalah degree. Degree sambung dekat tempat lain juga tapi dapat IPTA lah. Saya try sini tapi tak dapat. Oh. 2 kali saya try. Saya try yang apa? Apply untuk yang UPU dengan yang khas UiTM punya kan. Tak lepas. So rezeki saya dekat tempat lain lah. I see. Lepas tu habis degree time COVID. Kerja sekejap. Lepas tu sekarang tengah buat part 2. Part 2 dekat UiA Gombak. UiA Gombak. Yang itu semua orang tahu lah. Tu UiA dia. kot. Saya rasa kat situ pun dah mula kantoi lah. So saya kata tak apalah. Tapi diorang tak publicize. So tak apalah. Sebab ia memang tertutup sikit kan. Tutup. Shout out to UiA lah kan. Okay. So, So ni apa ni kita pun sebenarnya ini adalah first time kita dapat guest daripada luar. Luar daripada UiTM. Terima kasih kerana dapat datang lah. Terima kasih. Je. So kita jangan lupakan guest kedua kita juga. Okay, sorry. So Highlight Aiman guest dulu. macam boleh ceritakan latar belakang. Latar belakang macam mana masuk masa. Apa tu masa? Sebenarnya kita dah kenal kan. Ya. Kita buat biasa kan. Boleh.
sekiranya masa ni bukan benda baru actually. Dia dah start dari sebelum PKP lagi tak silap. Dia start daripada 2-3 student dari IPTA dengan IPTS. Dia directly associate dengan PAM, dengan Pertubuhan Arkitek Malaysia terus. I see. So dia buat masa ni under PAM lah. So masa is Malaysian Architecture Student Alliance. Dengan tujuan nak menyuarakan suara student lah dekat dalam architecture punya industri ni. Sebab setiap tahun annually biasanya macam waktu dekat-dekat dengan Arkidex lah, dia akan ada satu meeting yang antara lembaga, pertubuhan dengan badan-badan lain lah. Dan dekat dalam tu juga akan ada satu kerusi untuk wakil presiden masa juga. So dekat situ lah kita boleh sampaikan suara untuk student, macam kita nak silibus yang lebih efisien ke, ataupun kita memerlukan fasiliti lebih baik. Semuanya dekat laluan yang itulah, kiranya kita ada path untuk student lah, untuk menyuarakan diri dan tunjuk yang bahawa student pun ada something dekat dalam industri ni. Bukan takat Dia just menyumbang juga kan. Presiden ke? Macam presiden. Bercakap macam presiden. Tapi saya bukan dah lama. Kiranya start pun dari SEM 4, kiranya lah 2 tahun lepas. So dah jadi masa Unirep ni dah 2 tahun. So banyak jugalah event yang diorang buat and saya support sekali lah. Antaranya macam competition yang diorang buat macam CAD drawing ataupun model making. Join sekali lah. Competition ni untuk time Arkidex ke ada setiap Tak. uni? Dia akan ada bila biasanya waktu cuti SEM ataupun waktu yang tengah semester. Biasanya diorang akan handle dekat KL lah, sebab banyak uni dekat situ. Tapi ada masanya macam yang dia akan tarik juga waktu workshop. Arki workshop. Dia ada satu apa orang panggil slot sekali dengan masa. Sebab Arki workshop tu pun berkaitan dengan masa juga. Macam martabat hari tu kan. Pakai baju martabat kan. Dia UKM yang pegang masa sekarang ni. So hence why dia ikut juga siapa yang jadi tuan rumah workshop. Macam tu lah. So kiranya kau pun banyak gak pergi event. Banyak. Event-event luar ni. Bagus sebenarnya event-event luar ni. Untuk apa? Idea ke apa ke, material. Tambah yang paling best ni sebab boleh kenal uni lain lah. Macam ni lah. Betul. Boleh kenal Boleh lalu kenal event lah. juga ni. Oh by the way, macam mana kita boleh invite Asri ni juga daripada masa rap kita lah. Oh, sebab tu lah Aiman, dia time Arkidex tiba-tiba dia hilang. Ada satu time kita pergi kan, kita pun tak tahu mana Aiman. Pokoknya dia pergi meeting. Pergi meeting masa lah. Ya betul lah. Betul lah. Betul lah. Busy lah. Tak adalah setiasa. Okay, so untuk macam Asri pula, like, so Sadaki Studio, mungkin ada orang yang tak tahu pun sebenarnya. Oh, okay, What is betul, Sadaki Studio ni? So Sadaki ni bunyi macam perkataan Jepun tapi bukan lah. Dia bunyi je. Dia tak sengaja kan. Dia sebenarnya akronim lah. Saya Daaki. So Sadaki. Lepas tu dia kata cantik lah, kita buatlah Sadaki kan. So sebenarnya Sadaki ni saya buat masa pandemik rasa kan, tengah lockdown kan. So boring-boring. Lepas tu kata saya pun kenal ramai architecture background, tapi bila dia dah grad dia buat benda lain. Dia lari bidang lah. So saya macam, tapi tak ada orang promote. Dan sebenarnya kita tak tahu kan, selalunya mindset kita belajar architecture mesti jadi arkitek. Tapi sebenarnya tak. So saya buatlah post. First post saya tu memang nak promote dorang ni lah. Ada yang jadi fotografer wedding, ni paling popular lah. Kan? Lepas tu buat bakery pun ada kan, design baju, macam-macam lah. So benda ni dia platform untuk saya promote lah. Lepas tu along the way tu saya terjumpa pula plushie ni. Dia kata bolehlah kita buat mascot. Dia ada 2. Sepatutnya ni kalau korang ada yang peminat Digimon kenal lah. Dia saya antara 2 sebenarnya, sama ada saya nak pilih Pikachu atau Agumon. Tapi Pikachu tu tak cantik lah. Tak comel. Lepas tu tak suka.
Kan. Lepas tu saya ambil agumon lah, senang, kecil. Senang nak bawa mana-mana kan. Itulah. Tapi orang panggil dia dinosaur. Aduh. Kan. Fail. Tak pernah tengok Digimon ni. Ada lah. So take note lah. Ni bukan dinosaur Digimon. Oh, so kiranya memang Sadaki ni just start for untuk nak promote dan nak masuk social media untuk promote orang-orang ataupun yang dah grad tapi dah apa ni cuba macam buat benda lain kan. Ya betul. Oh. Tapi macam mana boleh tiba-tiba Sadaki ni dia macam blow up sebabkan apa ni? Dia macam orang sebenarnya kenal Sadaki ni melalui admin Agumon kan. Betul. Tapi yang peliknya Sadaki ni boleh berada di tempat yang berbeza. Like setiap event competition kan mesti akan ada. Itu yang pelik, like Sadaki ni dah grad ke? Like dia student ke? Tahu-tahu yang sampai best. SI. Itu Itu lah. best juga sebenarnya. Dia anonymous. Memang asalnya saya nak anonymous je. Sebab tu tak pernah nampak muka saya kan. So ramai lah tanya, ni dari uni mana sebenarnya kan? Sekejap kata UKM, sekejap kata SI kan. Saya memang melompat. So sebenarnya dia start blow up tu lepas Agumon ni wujud lah. Admin Agumon ni wujud lah. Sebelum tu dia senyap je. Kawan-kawan saya je yang kenal kan. Oh, okay. Lepas tu alumni korang lah yang SI sebab saya kenal ramai daripada batch diorang. Lepas tu sejak saya ambil Agumon ni buat reels, masa tu lah kata sebab saya pun tak pernah buat reels sebelum ni. Lepas tu ada 1 tahun tu macam free betul. 1 tahun tu memang betul sempatlah datang sini tengok portfolio dia. So saya memang kaki visit semua. Saya cuba lah. So ada 1 tahun tu memang dapat semua. Kata sampai ke sini pun boleh. Lepas tu sampai ke Johor pun sempat. Sudah. Kata alang-alang kita buatlah konten. Mungkin sebab tu lah dia macam Orang tak tahu. orang pun tak tahu. Tapi sebenarnya bagus. Macam orang yang tak tahu pasal event pun macam rupanya kat uni ni akan ada event ni. Ya. Banyak exposure lah yang kita boleh dapat kan. Betul-betul. Connection juga. Sebab orang tak tahu macam mana keadaan tempat lain kan. Betul-betul. Saya sebenarnya encourage lah. Bila saya buat benda macam tu, saya harap ada juga orang. Dan beberapa orang pun terikut jugalah. Tapi mostly yang duduk Selangor lah. Sebab Selangor kan ramai banyak IPTA kan. Yang duduk Selangor tu untung lah. So ambil opportunity tu lah kan. Peluang nak pergi berjalan-jalan. Boleh je pergi sekejap tu pergi lah jalan tempat lain kan. Betul-betul. Kejap je. Kira jadi macam tak ada lah for purpose yang macam aku kena pergi event ni untuk kena hadir. So just untuk jalan juga lah kan. Jalan Betul. lah. Bersantai-santai. Kau tak nak buat Dam? Aish, aku tengok Aku benda. pernah buat. Kau pernah buat? Aku pernah buat kan. Tapi sampai puncak alam je lah. Puncak alam. Itu satu tu lah. Cak lah aku pernah pergi. Saya mungkin kalau saya masuk sikit mungkin sebab saya budak workshop juga kot. Saya pasang juga panel ramai daripada background workshop juga kan. Yang pernah join lah. So macam saya sendiri, saya pernah join workshop. Saya kenal lah daripada uni lain. So bila diorang post, ada portfolio dia, saya pergi lah. Kalau saya tak follow, saya pun tak tahu. Betul juga kan. So networking tu dia Nampak. networking lah. Memang penting networking tu lah. Boleh lah, boleh lah. Boleh buat Dam. Boleh buat lah. So kita nak ambil maskot apa? Aish. Aku edit muka sendiri je. Tapi saya ada perasan juga kalau IG Sadaki ni sekarang dia macam banyak promote kepada keadaan studio-studio uni lain kan. Macam mungkin setiap kali sem baru Sadaki akan post IG Pak Wan. Betul. Ada banyak juga tu. Macam tu promote. Saya sebenarnya cubalah kalau orang tak buat IG macam kat UIA pun ada juga yang tak buat kan. So saya macam tak syok lah. Yang saya nampak konsisten jual ITM. Korang lah memang saya tak tahu lah korang diwajibkan buat ke apa. Kita orang minta. Dia yang kira macam Akisa memang suruh buat. So maksudnya student lah kan. So macam better macam tu kan daripada lecturer yang paksa buat kan. Sebab saya ada saya tahu ada satu universiti memang lecturer yang paksa buat. Sebab benda tu style tapi dia lagi best kalau kita sendiri yang ambil inisiatif kan. So saya cubalah share sebab kadang-kadang kita nak tahu juga kan uni mana, batch mana kan.
So kalau UiTM memang ramai lah. Oh, Setiap sem tu ada bash. Terkejut ke waktu kita orang SEM 1 tiba-tiba ada dapat IG Oh ya? tag dekat IG tu studio kita orang Armada Studio kan. Tiba-tiba ada orang tag Sadaki. Lepas tu tag dia sekali dengan Arminen dengan Artix Apa? kat Samarahan. Betul. Agak- Samaran pun ada juga kan. Saya tengok konsisten juga. Kira setakat ni semua uni dah pergi ke ada lagi yang uni yang Oh. macam rasa aku tak pergi lagi, so aku kena pergi. Sarawak. Oh, okey. Sarawak. Sarawak kalau ada nak sponsor boleh kot. Dia bukan dulu ada Makara ke? Saya tak sempat. Tak sempat. Oh. Saya dah habis. Makara tu orang kata comeback pada workshop lah. Saya tak sempat lah. Saya dah habis. Alamak. Dah habis. Saya dah habis lah. Tak apalah. Kira ni zaman workshop yang mana? Saya masih diploma setahun selepas Tiang Seri. Oh. Tiang Seri. So saya kenal best Tiang Seri lah sebab lepas diorang jadi organizer, diorang join Futopia dekat Lingkok Wing. Saya nak sebut pun takut benda tu isu. Tapi dah tak ada dah. Dah wujud dah universiti tu. Dia IPTS lah. Dia buat apa? Architecture lah. Oh, Tapi tahun tu jadi host lah. Ada Oh, yang ah. boleh kau. Jadi host lah. Yang kes lain saya tak tahu lah apa sebab cerita. kita tak tahu kan. Mana tahu tu dia tahu sejarah apa jadi kat situ. Saya tak tahu. Lepas tu second saya pergi sebelum COVID dekat IUKL. Iaitu Nyala. Oh. Nyala. Tapi tahun kemudian tu dah cantik dah buat dekat UPM. Waduh, lepas tu COVID. Alamak. Tak dapat lah. Sudah slow lah. Dah slow. workshop. Sebab 2 kali tu saya join sebagai participant. Lepas tu saya dah sambung part 2 ni, saya kata kena join ni. So saya join lah Martabat. Tapi jadi observer lah. Saya observe lah. Tapi observer ramai tegur kan. Observer ambil tu lah. Oh. Macam mana diorang boleh perasan yang ni? Itulah saya kata. Macam ada juga yang perasan juga. Wah. Sebab saya ada post juga. So dia macam ni tepat dekat depan Dewan UKM ni. Mungkin dekat sini kot. Itulah. Even yang budak-budak post UIA live pun Post live masa UIA tu pun kat situ juga nak tahu. Lah, Sadaki ada dalam UIA. Oh, maksudnya UIA pun sebenarnya tak tahu. Korang saya ada kat UIA sebenarnya. Itulah. So macam lecturer pun baru tahu juga. Oh, lecturer pun tak tahu. Oh, lecturer. Lecturer pun tak tahu. So lecturer pun saya macam kat sini saya kenal tak tahu lah korang panggil Faris ke apa. Farid. Fazil Faris. Faribah. Cik Bah. Tak, Cik tak. Faris. Cik Faris lah. Faris kan. Farid. Oh. Dia lecturer saya juga sebelum ni masih diploma. Saya sendiri pun tak tahu. Aku tahu. Teruk lah, tak tahu lecturer sendiri. Aku tahu dia ajar master sekarang. Oh. Dia yang Shout out jogging to Mr. selalu. Faris. Betul lah. So memang saya betul-betul cuba jadi anonymous sebaik mungkin tapi ada yang kantor ya. Kantor juga. Sebab Macam ni lah. Oi, cara aku tahu pun lawak gila lah. Cuba cerita sikit. Okay. cerita. Dia last semester waktu kita tengah intern kan. Okay. Aku dah tahu Sadaki tu dah dari start SEM 1 je dah tahu. Okay. Even waktu aku SEM 2 aku join competition Merdeka Sketch. Kena sketch Merdeka 118 dekat Stadium Negara. Lepas tu aku post story tu tiba-tiba dia tag aku. Macam oi siapa tag Sadaki. Wah. Macam adalah appreciation kat situ. Okay. Walaupun tak menang. So macam okay. So 2 tahun yang dah lalu macam time skip lah cik. Masa intern. Waktu intern tu waktu tu aku kerja under Fira FKA. So kita orang handle event MAU, Malaysian Architecture Weeks. Lepas tu yalah sebab aku pun handle untuk fabrication dia punya pedestal, nak kena buat kayu semua tu. So aku pun antara as in like organizer jugalah. So datang situ nak tengok dia punya pedestal and then nak set up model kita orang. So ada exhibition model sekali kan. Lepas tu tiba-tiba terjumpa dengan satu volunteer daripada MAU tu. So kenal lah. Asri. Okay Asri. Kenal lah. Lepas tu waktu tu hari Jumaat pergi solat Jumaat sekali lah. Betul. So borak lah sekali. Macam macam mana macam Asri boleh borak lama pula dengan Faiz ni. Kita orang punya colleague waktu tu nama dia Faiz. Tiba-tiba macam
dah borak dah lama kenal kan. Lepas tu macam okay. Terus macam oh ya sama je lah. Lepas tu macam bila borak dengan Asri pun macam tak ada rasa awkward. Macam dah lama kenal. Okay. Lepas tu dah after beberapa minggu Mau tu jumpa lama Asri juga. lagi. Lama Mau tu lama beberapa minggu juga. Jumpa dia lagi dekat situ. Waktu tu pergi dengan Gas sekali lah. Oh dengan kita orang kan? Waktu tu ada kan? talk. last kan. Lepas tu pergi jumpa dengan Asri dengan ada volunteer dari UKM tak. Lepas tu jumpa dengan Asri tanyalah, oh ada IG je? Boleh lah catch up ke apa ke. Lepas tu dia tengah pegang tote bag kat situ. Lepas tu dia tunjuk macam ni. Oh ada keychain Agumon. Lepas tu lah itu ke Sadaki. Aku dah lama follow dah. Lepas tu dari situ tahu yang dia Sadaki. Tapi dah lama borak macam lah. Rupanya Kantai juga Kantai juga lah. Oh maksudnya dekat dalam satu team tu memang tak, orang semua tak tahu lah sebenarnya. Tak tahu. Ada memang tak tahu, memang tak tahu. Tak tahu. Tak promote sangat lah. Tapi promote kat Insta je. Tak ada promote macam depan-depan kan. Tak ada. ada. Kalau ada orang nampak ni kenal lah. Tu yang apa setiap kali event ada orang tangkap gambar sekali. Ambil gambar. Tak ada. Tak ada. Rasa first masa martabat lah. Semua martabat tu memang betul-betul ramai pula yang kenal. Oh, Ke ada bawa keluar Gumon ke? Ada juga tapi masa yang kelakarnya masa dia bawa keluar orang tak kenal. bila saya tak buat apa-apa kan, masa tu pula Sadaki. Saya kelakar betul. Tapi saya ada. Tengok dekat story IG. Dia ada post juga kan. Lepas tu kau repost balik kan. betul. Ada. Dua orang. Tapi Gambar saya dia. minta masa tu saya masih ni lagi tak nak cover lah. Sensor muka. Letak titik besar. Tutup muka. Tutup muka. Memang masa tu yang tahu je tahu kan. Tahu je tahu. Yang- Lakar lah. Sebab aku rasa macam sangat bertuah lah. Saya student juga. Sama-sama budak arki. Mal budak aki. Itulah. Oh, saya sebenarnya ada macam Sadaki ataupun Asri pernah apa ni dah pergi banyak uni. Nah. Saya sebenarnya ada soalan yang macam bias sikit lah. Like Oh. uni mana yang rasa macam oh I like this vibe lah. Okay. Saya rasa daripada lepas saya diploma SI lah. Saya tak gazing lah. Tapi memang saya Dia nak kipas minat apa? culture. Culture. Culture memang culture. Satu Wah. sebab korang punya rasa event lah. Saya memang budak event. Kalau masa saya degree dulu memang saya join event. Kalau universiti yang tak buat event tu macam Allah. Bos sikit lah. Tu lah. So SI lah dari segi culture. Sebabnya tu lah. Sebabnya kalau macam aku dulu kan, fikir macam kalau nak kena India event, lepas tu nak kena buat kerja lagi. Tapi bila tak ada event macam aduh hai. Kosong lah, kosong. Rasa kosong. Rasa macam macam ada benda tak buat lagi lah. Betul. Dia selalunya organizer ni dia akan rasa letih. Letih memang letih kan. Betul gila. Tapi bila dah buat tu sono. Puas. Sebabnya kita orang kat sini setiap kira macam daripada batch mana? Satu Sem 2. Kita handle dia start handle Sem dua. Sem 2 memang dah wajib Handle apa? handle event. Event sport. Tak. Kalau kita Kita orang akan rotate. rotate. Oh, rotate. Okay. So, kat sini ada Aki Sport, Aki Fest lagi. Itulah kata banyak. Dinner lagi. Dinner setahun sekali kita Tahu orang buat. sekali kan. Oh, fun fact. Dekat meja ni pun ada 2 pernah jadi YDP event. Oh betul. Jangan claim. 2 orang lah pernah jadi YDP. YDP ni. Ex-YDP. YDP. So memang berpengalaman. Tapi memang penat lah yang di event kan. Penat, tapi bila dah habis event tu macam seronok lah. Seronok Betul. lah. Dia sebab rasanya architecture benda tu lah yang melainkan bezakan kita dengan course lain. Oh ya. Betul. Itulah dia. Sebab contoh kalau saya pergi uni lain, dia cuba. Mungkin sebab dia tak buat setiap sem kot. Sebab kalau UiTM kan dia buat setiap sem. Memang Kalau macam boleh tahu dah ada. kan, kalau macam saya kat UIA pun kita orang intake setiap tahun kan. So batch mungkin sikit kot. Student sikit. So nak buat event tu macam mengharapkan macam korang Akisa. Diorang ada diorang punya badan punya ni lah kan. So lain. diorang nak mengharapkan diorang macam tak strong lah kan. Macam korang satu studio
buat event. Barulah syok sikit kan. Itulah dia. So harapnya apa ni junior ke yang dengar benda ni kan. So janganlah anggap macam apa ni event ni satu beban. Jadi sebenarnya event ni Mendapatkan keukuah. Padahal ni event sebenarnya pergi mosh. membantu lah. Social networking. Betul. Benda-benda macam tu lah. Dia Malam soft, PSP. malam PSP. Dia soft skills lah sebenarnya. Betul. Oh, yang dia nampak soft skill. Soft skill lah. Soft skill yang Kita dah penting. pernah borak dah benda ni. Soft skill. Betul. Boleh masuk portfolio kot ni. Oh. Tengok YDP kan. Atas YDP tu cantik kot. Betul. Aku scroll LinkedIn ada je ramai yang letak yang alumni UiTM lah biasanya. Saya pernah jadi YDP event Arki review dekat LinkedIn tu. Boleh lah kita letak agak kan. Boleh letak, je. Tu satu rasanya korang tak tahu kan benda macam tu boleh masuk je sebenarnya. Sebenarnya macam kita punya skill, kita tak payah tulis apa ni, Menguruskan event. Apa? terus dah menguruskan event dah settle. Macam Sebabnya korang CJ pun ada dah. ada sijil kan? Dia so ada tak CJ adalah. kan. Yang ni pun ada CJ. Official lah kan. Macam budak pergi workshop pun kalau dekat UIA baru dia orang buat. Maksudnya fakulti buat CJ khas untuk budak yang join event. Oh. Tapi mungkin sebab menang kot. Kalau tak menang asal tak buat. Tu je lah syarat dia kot. Tapi orang kata benda tu untuk portfolio lah sebenarnya kan. Resume apa kan. Lepas tu SI mungkin sebab saya dah kenal korang punya alumni. Macam saya rasa korang kena panggil ni orang-orang macam Odeng, Hidaman. Diorang ni batch diorang batch yang seri lah. Rasa boleh kot SI jadi host balik kot. InsyaAllah. InsyaAllah. Bagi junior lah. Bagi junior pun. Sebab sekarang kami punya uni pun dalam apa ni kegiatan untuk masuk workshop ni sebenarnya macam dah naik balik. Betul tak? Betul. So kami dah apa ni? Ada skip kan? Kami ada skip. Ada skip. Ya. Tapi tahun lepas kan kita masuk. Kita masuk martabat, tapi sebelum martabat tu ada apa Itu yang kita Utah buat. Yang tu kita skip kan? Yang itu kita Kita skip. kan? Yang tu kita skip. Batch kita pergi. Bukan eh? Tak ada siapa pergi Tak ada Utah. Sebab itulah masalah sekian-sekian lah. Adalah masalah kan. Nak gorek pula. Masalah tu kita jangan bawa kat sini lah kan. Tak apa, kalau boleh join workshop join je. Tu lah dia. Memang kalau masa architecture ni tak masuk workshop tu sebenarnya macam rugi lah. Oh ya. Tapi kau tak pergi lagi kan? Kita pernah pergi? Belum lah. Sempat lagi ni. Pagi. Sebabnya student je yang boleh masuk kan. Ya, betul. Aku nak jadi observer je lah. Boleh tak? Cuba. Jadi observer pun boleh. Murah sikit. Boleh lah. Observer ke? Tapi sebenarnya mungkin sebab apa kewangan kot. Saya rasa Tak apa. Nanti kita boleh cari. Duit boleh cari. Pengalaman tu kan yang betul. Pengalaman Cik. tu mahal sebenarnya. So macam kiranya like kami sebenarnya baru lepas memang fresh baru lepas intern lah. Betul lah. Jumpa. Sebab tu jumpa kan. So like macam Asri sendiri dah macam mana pengalaman dari segi industri ataupun Saya rasa kalau korang dah ada niat untuk niat untuk sama master, korang kerja sekejap. Setahun okey lah kan. Ataupun kalau ikut requirement universiti pun rasa 6 bulan je kan. Sebab setakat saya punya pengalaman sekarang lah, saya pun dah final year dah pun. Apa yang kita belajar masa kerja tu tak semua pun kita pakai. Dan apa yang kita belajar dalam masa master tu pun kadang tak pakai pun. So dia macam tak tally. Itu pun sama-sama arkitek kat PEM pun gaduh macam kelakar kan. memang isu tu dibangkitkan. Kalau korang ada panel lecturer kan, saya rasa diorang pun sama juga kan. Academician lain, practitioner lain. Betul. Itu boleh hangat tau. Kalau ambil seorang doktor profesor duduk sini, ambil architecture PEM dahsyat tau. Dahsyat. mungkin dalam season 5 Oi. Boleh. Ajak Fira. Boleh juga tu. Sebab dia pun suka juga benda-benda yang ni melibatkan program. Agak lah. Dia pernah gaduh kan dengan lecturer you. kira kita
Jadi kita dah apa ni invite apa ni Sri. So maksudnya kita dah stepping stone untuk kembangkan lah sebenarnya. boleh. Studio Senja ni. Mungkin wajah lain yang tu. Nama Nama okey je kan? Nama apa? Studio Senja. Okey je. Okey je. Kita siap ada lagu. Yeah. Kita ada tema tu. Intro. Intro dah ada intro. Mungkin season 2 panjang sikit lah lagu. Cik. Kau kan ada musician kan? Ini dah orang. Salah seorang. Ini salah seorang je lah. Gitaris kot. Ni penyanyi. Memang kita semua kat sini ada function ni lah. Music role lah. Menunggu je. Ni Aiman pun salah seorang yang apa ni menghujudkan Battle of the Band. Cek. Oh itu. Sekarang. Nak tengok. Style. So kiranya kita orang punya event malam tu memang seronok lah. Ada menyanyi, ada yang menari pun ada kat sini lah. Kita pun ada yang apa tu namanya? AKDC. Kita orang memang AKDC. dancer. Dance club. Oh you. Dance club, dancer. Tu saya rasa benda tu mungkin daripada workshop jugalah kan, sebab Oh, kita kadang-kadang tak tahu juga budak ni ada talent apa kan. Hmm. Rupanya dia ni bekas taekwondo ke apa kan. Kita tak tahu, Oh. tapi talent dia tak menyelah kan. Hmm. Macam ni ada background musician kan, tapi belajar architecture kan. Karakter Paling random lah. masing-masing. Style lah macam tu. So Iman, macam mana kau bermain muzik semasa belajar architecture? Dengan kau pun ada band kan? Menarik lah boleh kata. Sebab sebab buat muzik ni dah lama dah, sejak sekolah rendah lagi. So macam bila masuk Arki ni, semua orang kata kau salah masuk course ni. Macam baik kau masuk muzik. Macam memang minat architecture kan. So kelebihannya dari segi event tu best lah. Boleh main muzik sebanyak mana boleh lah. Lagi nak show off dekat event tu memang paling best lah. Sekali-sekali jumpa dengan orang yang pandai main muzik. Ada jumpa dengan Cik Farid kan, pandai main drum. Shout out Cik Farid. Doktor Farid. Dr. Farid. Tapi dari segi macam design lah, boleh kata creativity, buat muzik ni pun arts juga. So bila technically aku ada background music, so pernah ceburi dalam creativity. So bila buat design ni macam ada something like similarity lah. So best dia dekat situ sebab dia dah ada like soft skill dari segi creativity tu. So sama jugalah dengan macam event-event ada benda lain yang dia buat kan, macam menari ke, berlakon ke kan. So dia macam ada benda yang contribute balik dengan kita sebagai architecture student kan. Jadi best lah. Beban tu memang beban lah, tak ada kata apa lah. Bukan beban. Dia apa? Beban lah. Minat. Minat. Betul. Minat. Kena tengok dari segi positif. Sebab macam membantu dari segi akademik design. Bantu dia indirectly membantu. Sebab sebenarnya bagi aku ataupun dia hot takes lah sebenarnya. Event ni sebenarnya ada dua pihak rasanya. Macam ada yang macam kenapa nak pergi event? Kita ada banyak kerja. Kan? So ada yang macam bosan lah ataupun penat lah buat design, penat lah buat kerja masa event. So macam tu lah. Kita punya apa? Pembahagian pandangan pelajar. So like macam mana kita nak bagi pelajar yang cakap event ni membebankan, sebenarnya boleh tolong lah event ni. Apa ni, diorang tu kiranya dia punya design tu sebenarnya melalui masuk event ni boleh juga membantu punya design. Yang tu indirectly tu lah yang jadi tu. Macam mana nak sebenarnya susah lah nak bagi brainwash balik. nak brainwash pelajar ni. Dia sebenarnya susah nak tunjuk sebab once dia dah rasa baru dia tahu penting ni event. Especially waktu intern lah. I'll be honest, like aku pernah jadi YDP event. So waktu handle event waktu intern tu rasa macam benda ni dah pernah lalu dah. So, macam senang nak go through. Nak buat apa. Dah tahu nak buat apa. And tahu macam nak take care ni, take care tu.
yang lagi satu yang paling penting dalam apa-apa bidang lah, critical thinking lah, itu yang penting. Kalau untuk event semua benda fast pace. So kalau kita ada that skill of critical thinking, nak berfikiran secara kritis, kan? Tuntasnya. So dia membantu, tak kisah macam mana pun. So tapi nak kata nanti kurang nak kata kat orang yang nanti dia akan belajar something tu salah. Once dia rasa baru dia tahu. Maybe itu bukan bidang aku. Orang lain boleh cerita. Asyik boleh cerita. So sebenarnya macam apa yang Sadaki Studio buat ni dan macam apa yang Studio Senja buat ni sebenarnya salah satu inisiatif lah. Betul. Nak bagi semua orang dapat tahu yang kita ada buat benda ni, kita ada buat benda ni. Kadang-kadang kita kat sini kita tak tahu pun yang macam ada seorang ni budak Aki ataupun kita tak kenal pun dia. Sebab kita tak pernah jumpa dia. Kan? Itu salah satu lah sebenarnya. Membuatkan apa ni? Tak ada ni lah. Like sepatutnya diorang masuk lah event ni. Betul. Saya rasa macam Studio Senja pun saya ni tau, saya promote tau. Saya memang suka. Idea tu saya rasa memang first time buat podcast macam ni. Betul. InsyaAllah. Rasanya time tengok IG Studio Senja tu, rasanya macam studio apa sebenarnya? Studio apa? Saya ingatkan studio korang lah kan. Kan dia macam yelah sebab Studio saya kata lah. ingatkan just main-main je kan. Ataupun saya ingatkan ni korang nak hype satu event ke korang buat benda lah ni. Lepas tu kira habis lah. Ada juga orang buat macam tu kan. Dia buat lepas tu dah habis. Tapi kalau korang boleh stay benda ni kan, jadi satu culture baru kan. Tu style lah. Sebab apa kita punya PR dia macam follow semua orang. So ramai lah yang macam apa benda ni. Ramai agak yang macam Ingat kan ada apa ni? part Batch 1 baru. ke. Baru. Kelakar kan nama. Kelakar nama Studio Senja. Ish. Tapi bagus lah sebenarnya benda macam tu. Balik pada soalan tu kan, bagi saya dia atas perspektif lah. Sebenarnya kalau student yang betul-betul nak belajar saja kan, lepas tu dia orang tak nak join event atas dasar niat belajar kan. Hakikatnya dia pun kalau belajar betul-betul dia pun nak jadi arkitek juga kan. Dan kalau dia betul nak jadi arkitek, dia kan ada soft skill juga. Betul. Memang dia nak dapat kalau dia sekadar duduk dalam studio je kan. Betul. Rasa itu jawapan yang tepat. So dia sebenarnya bila korang join event tu bukannya untuk, bagi saya tak sangat lah pada design kan. Saya ada tengok juga korang punya episode macam mana nak relax, macam susah sebenarnya. Sebab jujur kalau saya pergi workshop pun banyak main juga sebenarnya. So macam mana nak bagi diorang datang tu apa yang ilmiah tik kan. Saya rasa benda tu in the future. Bila dah habis baru diorang akan nampak benda tu kan. Sebab jujur lah, kita bukannya student, malah tanya kita bukan student yang duduk dalam studio belajar habis exam. Bukan. Kita banyak bersosial. Kan? Contoh macam korang dah intern kan, yang mana dah pernah rasa jumpa klien ke, Betul. kan? Kalau korang duduk dalam studio je kan, buat AutoCAD ke Revit apa semua kan, tapi tak pernah bergaul dengan orang kan, soft skill tu kadang-kadang Hilang. hilang. Tak ada. Tak Tak ada. wujud kan. Kadang-kadang dia ingat cakap macam tu. Kadang-kadang klien kan lagi tua kan. Saya pernah jumpa ada student tu, dia cakap masa intern, dia message je pun, tak cakap front pun, tapi dia tak pernah bercakap dengan orang kan. So dia tak, contoh macam korang kan, tu saya kata PR korang bagus lah. Nak dapatkan ayat tu bukan senang weh kan. Cara nak masuk mukadimah apa semua. Ini bukannya salam, design ni nak ubah ke? Boleh kan? Boleh kan? Dia macam tak ada adab So benda tu sebenarnya benda-benda macam ni lah kan. Korang join program, korang buat event apa semua, kat situ lah korang belajar kan. Kertas kerja semua tu kat mana nak buat, nak belajar kertas kerja kan. Kalau korang nak tahu pun lepas kita dah ada master dan kita dah ada title arkitek, kita pun kena cari point. Kita kena simpan point. Kena pergi event kat. Event kadang-kadang satu hari. Betul. Kadang-kadang seminggu pun ada juga. Tengok berapa banyak point dia tu. Bercakap ni melalui pengalaman lah. Tak. Belum lagi kan. Tapi aku tahu apa nama CPD Ya. CPD. Betul. Lepas master pun kena maintain juga. In fact, ramai juga yang grad master pun tak tahu benda tu. Mungkin dia terperap sangat kot. Susah ni. Tak tahu. Kiranya tak ada alasan lah tak join event kan. Join lah. So sebenarnya siapa yang tengok ni harapnya sebab selalu dengar daripada kita orang macam alah dia orang ni sembang ni. So kita dah ada orang yang apa ni
Dia berpengalaman sikit. Betul. So ambil lah kata-kata ni. Tapi macam apa yang daripada point tu kan, kata soft skill tu, Hmm. dia bukan terikat dekat kalau kita nak jadi arkitek je. Macam Sadaki kata ada yang jadi wedding photographer kan. Betul. Nak jumpa pengantin tu pun nak kena jumpa. Betul kan? Kalau tiba-tiba Tu salah orang tu. Salah rumah tu kan. kan. Betul. PR tu penting. Betul. Sebenarnya selalu cakap yang aku ni, kalau aku nak cakap aku ni dah banyak agak jumpa student kan. So kadang-kadang student dia kadang-kadang susah, dia tak tahu nak jawab apa. Dia nak react apa dengan apa, macam contoh lecturer tanya kan, dia nak jawab. Sebabnya macam dia pun tak datang pergi berborak dengan orang. Macam mana dia nak Saya nak apa? dia nak belajar Social bercakap, lah. bersosial. Social. Cakap je dengan orang. Saya lagi sarankan korang kenal juga budak-budak daripada kos lain. Macam saya masih degree memang betul-betul pulun lah. Kalau kat sini korang kalau hostel apa diorang panggil? College. College lah. lah. Kalau dekat tempat saya dulu saya panggil hostel lah. Kalau Hostel. sebutkan kantor pula kat mana kan. So kat hostel saya tu dia ada Dom ke? ah, Dom. di bilik. Dia bilik. Di bilik 2 orang. Oh. Tapi dia macam cubicle. Mhm. Kalau tahu ni habis lah. Apa ya? So diorang pun ada badan diorang juga kan. Lepas tu saya join lah. Daripada situ tak semuanya aki kan. Kita kenal budak apa sosial, kita kenal budak komputer, Mhm. dan budak seni kan. So kadang-kadang diorang ni lain juga cara diorang ni kan. Lepas tu menarik juga kadang-kadang kita tanya kan. Diorang macam mana belajar apa semua kan. Culture diorang lain juga. So macam universiti saya dulu degree tu ada pula buat event masa konvo. Join pula nak tu. Jumpa lagi. Lepas tu kalau konvo ni kita main dengan staff universiti pula. Kat situ kira networking pula kan. Bila lagi kita nak jumpa apa TNC ke kan, VC ke apa kan. Macam tu lah. So networking networking dengan communication skill lah. Penting lah. Benda paling penting lah. Dia bukan untuk architecture je. Dia sebenarnya memang untuk alam pekerjaan. Yeah. Untuk nak tebus bidang apa-apa pun. Betul. Benda tu paling penting lah. So talk about macam kita dah masuk tahun baru. Tahun baru Wah. kan. So what is next lah for Sadaki Oh. Studio? Untuk tahun baru. Tahun baru. Tahun Azam baru, Azam. Azam baru. Tahun baru. Saya tak Apa ada target? azam lah. Tapi setiap tahun saya cuba disiplin dengan konten saya lah. Konten lah kan. Dah jadi macam content creator lah sebenarnya. Kalau nak cerita sikit kan. Sebenarnya bagi saya benda ni. Contoh kalau sudah architecture kan. Korang buat je satu IG khas untuk ikut lah. Korang post Artwork. sketch artwork kan. Benda ni sebenarnya portfolio korang lah. Dan korang jangan tunggu benda tu nak perfect kan. Contoh macam sketch tu korang nak sketch macam kalau zaman saya dulu nak sketch macam Shadaud. Memang tak lah. Kalau macam korang sekarang ni siapa? Kalau korang tengok sketch tu korang review pada siapa sekarang ni? Saya tak tahulah best. Shout out juga. Shadaud juga. Ke ada nama lain? Kalau saya macam Temeh. Temeh ke kan. So macam Shadaud pun SI juga kan. Tu dia. Semua saya. SI juga. So dia macam benda tu korang buat je. Dan secara tak sengaja macam saya pun buat tu tak sengaja pun kan. Tapi rupanya benda ni mungkin in the future lah kan. Mungkin benda ni boleh jadi saya punya passive income ke apa kan. Betul. Lepas tu networking contoh macam ni kan. Kalau saya bukan Sadaki saya rasa tak dijemput ni. Betul. Itu kat kira macam kita tak tahu lah siapa. Betul lah. So macam saya setiap tahun saya cuba post portfolio dia lah. Saya cuba datang. Tengoklah kalau timing tengok timing. Kalau korang buat Sabtu Ahad insyaAllah saya cuba datang. Selalunya weekday selalu dapat weekday kan. weekday. Saya faham lah management apa semua tu. Biasa lah. Kalau dapat weekend saya datang lah. Lepas tu sketch. Saya rasa mula daripada sketch lah. Dia start daripada account yang macam apa ni, upload sketch pun idea creation. Sebab rasanya saya rasa lah ramai yang tak nak buat macam tu sebab dia tak confident lah dengan dia punya design. Betul. Dia memang design ni memang akan dia apa ni progresif. Di proses. Dia akan upgrade along the way. Kita semakin lama kita invest masa dalam kita buat something,
dia akan lagi berkualiti. Betul. Kan? Growth. Itulah saya Macam main pernah game. dengar macam game kan. Lepas tu saya pernah dengar juga orang kata wujudkan dulu. Nak bagi dia cantik, nak perfect along the way. Oi, quote baru. Bukan quote saya lah. Saya ada reference lah. Source tu saya tak tahu source dari mana, saya tak ingat. So benda tu buat je dulu. Along the way contoh macam IG kan boleh archive. Archive je lah yang rasa macam dulu-dulu. Kan buat je dulu sebab benda tu proses. Sebab saya faham ada student tu dia nak bagi cantik lah. Sebab dia dah tengok orang yang dah establish. Lain lah kalau tengok orang yang tak establish. Kalau tengok IG dia post gambar selfie mengaut-ngaut. Dah tiba-tiba dia muncul kan. So kita kena cari penyambung lah. Yang depan kena cari lah penyambung. Apprentice. Siapa nak call. Kita kena cari penyambung. Wan, post, Amal. Tapi for now Saraki ada IG ke sekarang? Saya ada personal lah. Ada. Ada lah. Masa follow kan. Tak, maksudnya macam untuk IG Saraki ni, untuk Saraki Studio ni hanya ada IG je lah sekarang. TikTok ada. Tak ada. Tak ada. Itulah saya pun mungkin sebab saya tua kot. Saya kata saya tak nak masuk dalam ni. Dulu pun masuk, saya pun main Facebook. Budak-budak Facebook kata saya tak nak masuk IG. Tak nak masuk juga. Tengok peluang. Sebab sekarang ni nak menguruskan IG pun macam, tak sempat. Saya masih ada lagi dalam draft tu. Event-event. Saya dah buat, saya draft. Lepas tu, tengoklah tahun ni dah post ke apa. TikTok lah, tu lah menarik juga sebab saya dengar TikTok kalau dapat views. Engagement dia lagi ni lah. Engagement lagi. Tengoklah macam mana. Kita punya macam ni. Tak tahu kan? Kita pun Kau ada kan? kita macam mana dah. Masih belum beroperasi. Sebenarnya kami pun sama lah. Dia macam kita orang so- nak buat YouTube, nak edit, lain lah sekarang nak YouTube kan. Instagram macam Banyak kan. Sebab macam Saraki kata lah apa, penat nak handle aja ni. Tambah kita budak arki, Student budak. Mana-mana student, junior, senior yang nak tolong untuk editing, boleh reja kan. boleh Orang PM kalau boleh kalau jumpa DM. ke terserempak boleh. DM. tapi tak berbayar. Seikhlas hati. Asik lah. Tapi best tu kalau scroll-scroll TikTok jumpa shorts atau reel apa studio senja kan. Macam borak kacip lah. Memang kelakar kan. Kau tak buat lagi shots kan? Lagi. Boleh kot. Masih dalam proses. Dalam proses. Sekarang ni editor berapa orang? Kita seorang. Seorang je. Seorang je. Itulah. Memang penat lah. Benar. Itulah. Dengan crash lagi. Rasa kau kena cari lagi dekat junior. Mana tahu kan junior ada yang pandai programming kan. Korang semua ada Akisa ke tak? Bukan lah. Sebab Dia seorang. Dia juga ada kisah. Still kisah. saya kenal admin sekarang. Oh, Alin. Alin kan? Best Wah, kita orang. shout lah. Best Shout out to Adeline. Oh ya. Saya suka betul lah sebab dia buat programming kan. Betul-betul buat coding. Saya kata ini pun mana ada student architecture buat coding ni lain macam. Another level lah. Another level lah. Dapat feedback dari uni lain juga. Ada UM refer Arkisa punya IG kak. Dia orang nak buat IG dia orang refer Arkisa. Betul. Kita dah ada contoh. Kan? Benchmark. Benchmark. Cik. Bukan glaze tapi Saya rasa tu kot penting. Korang boleh jadi yang pertama. Pengasas. Starter lah kan. So yang bawah-bawah yang atas-atas boleh sambung je. Sambung je. Studio senja first lah. First untuk podcast Arki. Kan? Dah ada platform kan. Aish. Betul lah. Yang For- pertama. first podcast kan. Mungkin dari student lah. Dari student lah, Dari dari student. Rasanya ada yang macam buat podcast Arki tapi yang dah grad. Biasanya masalah arkitek. pekerjaan. Arkitek pun ada cuba Hmm. buat tapi Arkitek. tu pun dah slow lah. Hmm. Dah slow lah. Busy. Busy kan. Kena faham Tapi kan. macam Asri sendiri itu dari segi Saraki punya goal kan. Betul. So like personal Personal saya. ah Personal saya tengoklah kalau rezeki boleh sambung part 3 saya sambung. insya-Allah. InsyaAllah. Tapi end goalnya rasa macam lecturer lah. Itulah. Kalau jadi lecturer nak jadi lecturer mana? Itu tengok rezeki lah. Rezeki guys. Tapi selalu target Sini nak lah. niat target. Wah. Tengoklah SI mungkin susah kot sebab dah
dah susah nak travel lah. Oh. Nak travel sebab sekarang duduk kat Selangor. Oh. Nak travel tu susah sikit lah. Tapi mungkin nak jadi lecturer satu sebab workshop kot. Workshop Nak still rasa lah. masih lagi lah Kalau tak jadi ni dan kita nasihat lah. Sebab jujur kan, kalau macam korang pun dah merasa kan, bila dah ada gap nak mengajar kan, susah. Macam saya pergi UIA, diorang pun ada gap juga. Lepas tu kalau korang kenal, diorang kan ada kerabat Uya kan. So tiba-tiba diorang dah ada gap. Lepas tu budak-budak ni tak tahu pula. Senior pula yang dah grad. Kata Allah, dah macam mana. Saya macam sayanglah kalau diorang tak ada legacy kan. Sebab orang kata branding dah ada kan, tapi tak ada orang nak sambung sebab dah ada gap. Sayanglah. So benda tu mungkin sebab tu saya nak jadi lecturer lah. Tengoklah macam mana. Mungkin sambung PhD kot. InsyaAllah. InsyaAllah. Macam Aiman. Aiman Macam guest ni. kita juga. Malaysianya. Guest kita juga. Like apa future goal dia? Future goal. Sebab kalau boleh tengok Aiman ni macam dia boleh main music. Kan? Dia pun Berbakat. dah apa masa punya rap. Like apa sebenarnya yang future goal yang kau macam nak achieve lah? Honestly, kalau untuk 2026, kalau dari segi masa uni rap kan, rasanya one thing and foremost is nak bawa SI masuk balik ke main grid student Arki. Sebab yelah, SI kat Perak jauh, uni semua dekat Selangor atau KL. So nak bawa nama Sri Iskandar tu ke KL tu satu impian yang besar lah. Sama ada buat exhibition kat KL ke. So semua orang boleh tengok Sri Iskandar ni ada padu juga kan. Ada yang boleh buat programming, ada yang boleh buat manual sketch. Macam-macam lah. Nak kiranya kalau ni nak bawakan Sri Iskandar tu, nak bawakan balik lah nama Sri Iskandar tu sebab dah ada legacy kan. Macam Asri cerita, Betul. dia nak hidupkan balik macam tu. Kalau dari segi apa personal, Kena architect lah kan? obviously. tapi itulah, kalau dalam setahun tak sampai lah. Master pun tak ambil lagi. Tapi yang penting ni sebab aku sendiri buat Grasshopper kan, buat parametric design. So I name myself as a parametric designer jugalah. So hopefully by next semester, SEM ni tak sempat sebab busy sangat SEM 7. Saya next time nak buat Rhino dengan Grasshopper workshop untuk student Sri Iskandar. Okay. Sebab ramai juga yang tanya boleh tak ajar. What if you just buat kelas kan, terus untuk semua orang. And then ada juga support daripada boss waktu intern hari tu, Fira lah. Dia pun ada cakap yang nak buat kelas tak under nama FKA. Boleh juga. So akan ada in the future insyaAllah lah. InsyaAllah. Dia pun kata nak ajar budak UKM juga. Boleh je. So secara interested lah. Sebab tak ramai yang buat Grasshopper ni. Betul. So kalau ajar, hiduplah nama Grasshopper. Boleh kalahkan orang yang pakai Beam kan. Asyik Beam je. Boleh. Boleh. Shout out to FKA. Nak tahu FKA boleh sponsor. Sponsor kita lah. InsyaAllah. Mana tahu kan? Mana tahu. Drop baru ke. Drop baru. Sebenarnya dah lama. Apa ni sebenarnya ramai juga yang minta kita apa? Tambah satu logo besar kat sini. Bila kita nak buat Adam? Yang tu kita tengok pada jadual. Sebab kita orang ni nampak je macam free, tapi sebenarnya tengah cungak juga nanti. Pack lah. Tengah pack juga. Lusa Creed. Lusa Creed ni. Lusa Creed. Hari ni Isnin lah. Yes. Betul. All the best. Tengah buat kerja. Dah pukul apa ni? Dah 3:30. Jom set up sekejap. Setelah tadi. Priority first. So kita dah Ni siapa? kru dah tunjuk, tinggal lagi 5 minit. Oh yeah. Tarik. Birthday boy dah marah. Boleh buat. Ni birthday Zahin kan. Tak apa, ada lagi lah. So macam apa? Kita nak apa yang kita nak buat sekarang? Apa yang kita nak buat sekarang?
So macam biasa kita Macam- punya studio senja ni akan ada apa orang panggil Memorial. memorial board. Memorial tu bukan Memorial. untuk orang Memoir. 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 Sudah tiba masanya. Tiba. Uish. Dahsyat. Nak kena berdiri ke? Tak ya. Damn. Okay, Kena lukis agama. Wow. Uish. Style. Silakan. Silakan. Mungkin korang dengar apa ni, korang tengok episod ni suara Asri sebenarnya suara garau. Aduh, mungkin ada background kot kisah kenapa tu kot. Mungkin sebab saya join Palapis tu. Oi. Juga. Saya share lah kan. Okay, kita sign Betul-betul dulu. aktif. Oh, tapi sayangnya saya dah pencin. Oh dah Oh. Dah pencin pula dah. Palapis. Palapis tu apa? Palapis apa? Allah dah. Palapis tu rotu lah, rotu army. Oh, rotu. Kalau cukup 3 tahun boleh dapat lieutenant muda. Ui. Ui. Oh ya, palapis. Diploma. Degree. Ada degree. Itulah. Kau ada? Tu dah Sini ada Sukses. Sukses. Polis. Okey tu. tak, ada satu lagi kan? Kesatria. 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 Dia yang baju hijau tu. Tak, dia hitam. Baju hitam. Oh, you. Eh, Dahsyat. Gelap lah baju dia. Dia aku tak tahu. Dia bukan hijau ke? Hijau gelap. Hijau lah. Betul ke ni? Okay, boleh. Tak Kau boleh angkat? Okay. Silakan. So, oi, yang ni Oh. sign ni eksklusif juga ni kat podcast. Oh, you. Sekejap. Ah. Bos nak masuk. Bintang sudah mari. Nice. Mantap. So ni memang bot ni memang apa ni? Mungkin orang audience tengok macam apa benda yang dia orang buat. Ni style ni. Betul kan? Cik. Betul. Mana tahu salah satu logo salah satu sign ni jadi sign termahal. Kan. Okay, yang ni lah saya nak minta hantar drawing nanti. Dia pernah datang sini dulu. Itulah kita. Dah pernah SI. Ni legacy lah. Legacy punya ni. Kena sambung ni, kena sambung. So untuk kita akhiri, like ada beberapa apa-apa like nasihat ataupun nak bagi advice pada pelajar-pelajar SI dan juga pelajar-pelajar architecture lah satu Malaysia. Yang baru nak masuk ke. Tak pula. Okay, kita start dengan Untuk masa Aiman depan dulu. lah. Okay. Aiman. Kalau nasihat dia explore lah. Sebab dunia ni besar. Bukan SI je, bukan Perak je, bukan Malaysia je. Dia ada satu dunia. So nak apa-apa kita kena fikir diri kita bukan sebagai sekadar arkitek atau student. We are explorers. So seek as much as you can lah. Jumpa benda baru, kita jumpa benda baru, kita macam discover satu benda yang best lah. So bila jumpa benda something and menarik, kita gunakan dalam hidup kita. Tak kisahlah dari segi architecture ke design ke bla bla bla. Kita kena bukakan mata kita lah dengan lebih luas. Kiranya jangan close minded lah. Just explore je. Banyak benda kat luar. Betul lah. Faham. Okay. Silakan. Seterusnya. Saya encourage student untuk join program lah. Join lah segala program. Workshop ke, pathway ke kan. Expose pada diri. Expose diri tu kepada semua culture lah. Yes lah. Expose. Jangan duduk dalam studio je. Terutamanya dekat budak architecture. Jangan duduk dalam studio je. Keluar lah. Travel lah. Betul. Berjumpa dengan uni lain pun, dia akan buka mata lah. Okay. Itu je saja. Thank you juga dekat Studio Senja kerana menyebut. Thank you Studio Senja. Okay, so terima kasih lah kepada Sri dan juga Iman dapat jadi guest untuk episod yang ke-7. So ni episod yang terakhir ke dah? Mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin ya, mungkin tidak ah. So jadinya viewers kenalah macam stay update lah dengan Studio Senja kan. Oh by the way, ini first time kita tak ada ni. Apa? Sembang pasal benda seram. Oh, dia macam terlalu ni Tak ada. Sebab kita orang kalau out of topic tiba-tiba
ada tak pengalaman seram? Kau sebab selalu buat malam. Boleh jadi jadi kan? juga. Mungkin. Rasa tengok timing lah. Siapa, Okay. siapa Itulah. yang duduk situ kan rasa macam macam tu lah. So mungkin semoga selamat berjaya jugalah dekat Sadaki. Mana tahu Dengan apa master dengan master. Dengan Masya final year. Allah. Grad on time. InsyaAllah. Amin. Kita pun great on time. Itu end goal lah tahun ni. Tahun ni lah. Tahun ni lah. Tahun ni lah, tahun baru ni. Wah, tahun ni lah. Oh, rasanya untuk semua student. Ya, betul. Kita semua student. Kalau nak tahu kita pun sebenarnya grad tahun ni juga. Oh ya tu. Yeah. Oh ya, betul. Sem 8 lah. Sem lepas ni. Lepas ni Ni lah. tahun Tahun ni lah. Tahun Dah nak kerja dah. tahun akhir. Last year, final year. Okay, so kalau ada yang di luar sana nak tanya Sri atau Pak Iman, boleh isi lah ruangan komen ataupun mungkin korang tengok ni dari short clip yang dah dibuat. Boleh tanya ataupun bagi korang punya pendapat dari segi event. So, Kita punya Google Drive tu ada lagi ke? sila Ada. Ada. So korang boleh luahkan soalan. apa-apa. Boleh. Teruskan. Oh aku kan ni. promote. So korang kepada viewers jangan lupa subscribe. Tekan loceng YouTube. Sini. Apa lagi? Like, comment and share. So boleh follow lah. IG Sadaki pun ada dekat bawah ni nanti. Wah. Ada. So follow lah Sadaki juga untuk macam tahu perkembangan budak Arki kan. Selamat tahun baru. Mana Selamat tahun baru. selamat tahun baru. Mungkin Masa follow- pun ada IG juga. follow IG Masa pun ada dekat bawah ni juga. ada dekat bawah ni. Confirm Untuk korang tahu dunia luar, mungkin bukan dalam Malaysia je. Mungkin Sadaki nanti dekat overseas. Wah. InsyaAllah. So, So, itu saja untuk itu episod saja. kali ni. Okay. Bye-bye. Bye bye. Jumpa lagi. Di Studio Senja.